Hari ni Hafiz dan Bella, kita orang nak story jap apa yang tengah trending dekat thread sekarang ni. yang ini yang paling trending. 5.9 juta views. Bukan kaleng-kaleng dek. Yes, betul. Dekat sebuah pasaraya, seorang ibu mengandung dituduh mencuri. Katanya waktu dia dah settle buat pembayaran tu, dia nak keluar lah daripada situ kan. Lepas tu pekerja staff situ, dia cakap macam ni tau, akak simpan barang apa dalam perut tu. Gitu je dia buat Lepas tu yang husband ni pula katalah, barang apa yang wife saya curi? Siapa yang nampak? Maksudnya ada bukti ke yang nak mengatakan dia ambil barang tu? Membuatkan si husband ni lagi marah. Dia tak ada pun nak tunjuk bukti ke apa, tapi dia minta buku pin. Lagi tak ada kena mengena kenapa kan? dia minta buku pin. Takkanlah orang kehilir nak kena membawa benda-benda tu. Mungkin dia suruh bawa buku pin tunjuk macam tu kot. Bagi Hafiz rasa tak elok lah untuk kita nak tuduh orang sesuka hati macam tu. At least kalau ada bukti ke ataupun memang nampak tu, lain cerita lah kan. Lepas tu saya baca kat situ kena berdiri lebih kurang 20 minit lagi untuk check tu. Dah lah perempuan ni dia pregnant 38 minggu. Tengah tunggu hari je. Dan Hafiz, kalau awak nak tahu, buku pin ni pun sebenarnya kita tak boleh bawa suka-suka. Kita tak boleh tunjuk suka-suka. Saya ada buku pin, okey saya punya ni tak boleh. Dan kalau tak silap Hafiz juga, orang pun tak boleh suka-suka minta. Sebab itu berkaitan dengan klinik saja kan. Lepas ni dekat mana-mana pun kan, pasar raya ke, kedai ke, kita kena sediakan kerusi untuk ibu mengandung. Yes, betul. Kalau boleh janganlah sampai kita ni tahap menyusahkan ibu mengandung. And another thing is, pasar raya sekarang dah canggih rasanya. So, anda kata kalau kita bawa barang, kita tak scan ke apa kan, mesti dia akan bunyi, betul tak? Dia akan detect. Jadi sebenarnya kita pun kena ada common sense dengan ibu mengandung, orang tua, OKU. Yelah, betul lah. Kita kena sama-sama prihatin dalam keadaan macam ni. Dia orang yelah, dah selesai kalau kurang upaya, dah kurang upaya. Lepas tu kalau ibu mengandung pula, kita tahu pengorbanan ibu mengandung ni macam mana kan. And you know what? Orang tu tak minta maaf, tak ada say sorry langsung Tak ada rasa bersalah. Dia macam ni tau, okey lah, setiap manusia kita ada buat salah, betul tak? Minta maaf je lah, apa yang susah sangat nak minta maaf? Saya tak tahu macam mana saya. Bukan saya yang tu kan. Awak pun sama je buat salah tak minta maaf. So itu dia untuk story kami hari ini. Kalau nak tahu kita nak bawakan cerita apa lagi, kenalah tunggu minggu depan. Yes, jangan lupa untuk follow social media kami Best FM Malaysia, dan juga boleh subscribe YouTube kami. Betul. Yang penting ada komen, like, share, subscribe. Subscribe. Apa lagi? Follow. Semua sekali. Dah, itu saja. Bye-bye.